Assalamualaikum, welcome back to my channel. So ini part 2 daripada sambungan sebelum ni, part 1. So today ni adalah day 2 dan hari terakhir di Penang. Kita akan pergi ke Bonsiu HQ untuk buat tour factory di Bonsiu HQ nanti. So tengoklah guys, macam mana first time pergi kilang Honda guys. So dia adalah syarat-syarat dia kena pakai macam biasalah, tak boleh pakai sleeveless, shorts, slipper. So tengoklah seterusnya. So kita akan check out daripada Wellesley Hotel ni terus ke Bonsiu HQ. Sampai sudah di kilang Honda. Batu kawan kan sini? Batu kawan. Kalau tak kawan? Tak pilih tak kawan. tak kawan. So ini first time experience pergi kilang Honda. So kita tengok ada apa dalam ni. Wah, ada ni je guys. Ini je. MotoGP ni, Honda Racing ni. MotoGP, oh. Rider. Retired rider. Oi, dapat topi lagi guys. Dapat topi lagi guys. Atik macam tahu-tahu ya dia bagi topi. Sepatu kita pakai. Oh. Aku dah pakai dah. So, ini briefing dulu sebelum pergi tour factory. Dekat dari sini FI adalah motorpass kepada FI. So FI ni QC lah, dia akan buat quality check untuk ensure motorcycles tu are in a good condition before we release to the market lah. Please choose bahasa. Three color. Alright. So saya difahamkan tadi kita semua dah pergi factory tour kan. So semua dah tengok macam mana cara proses kita pemasangan motor. Okay, macam mana kita maintain punya kualiti untuk pemasangan motor kan. Okay, so saya harap ini dapat membantulah media nanti untuk keluarkan poin-poin yang bermanfaat untuk kongsi ulang. So nama saya Tech Super Sport DNA. Yang mana dalam Tech Super Sport DNA ni dia ada beberapa pembaharuan lah. Tak silap saya ada 6 new features. Yang pertama adalah dia ada assist and slipper clutch. Yang nombor 2, USB charging port. Yang ketiga, separate handle switch design. Yang keempat, smart key system. Yang kelima, sport design cast wheel. Dan yang terakhir sekali, kita enhance kita punya engine daripada yang mana sebelum ni dia sisi still sama, tapi kita ada buat penambahbaikan dari segi dia punya design cylinder core, engine cylinder block. Nanti saya akan explain detail kat next slide lah. So far ni adalah 6 overview untuk kita punya new features. Yang release tu dia punya konsep Tech Super Sport DNA. So we go to the next slide. Daripada 6 tadi kita pecahkan kepada 3 kategori lah. First category is we call it superior performance. Yang mana dalam superior performance ni dia ada assist and slipper clutch dengan 150cc double overhead cam, 6 speed liquid cooled engine. Next, second category is advanced features and convenience. Yang dalam ini dia ada Honda Smart Key System, USB charging port, anti-lock braking system, monoshock suspension dengan seal chain system. Next. Alhamdulillah selesai kita di factory Honda Bonsiu HQ lah. Dalam sesi tour factory. So tadi tak dapat nak rekod ataupun ambil gambar dalam factory dia. Dan ada 4 ke 5 perkara dia tunjuk. Satu assembly line ada, painting line,
Dan juga dia buat apa panggil ni, frame dan tank, dan last sekali bawa assembly line daripada awal sampai akhir. Lepas tu dan terakhir sekali dia test motor dari segi brake, semua hidup tu lah. Dan selepas tu kita ada Q&A session. So alhamdulillah, persoalan-persoalan korang yang pernah ditanya sebelum ni kita orang utarakan dalam session ni. Alhamdulillah. So bagus juga session ni sebenarnya, supaya dia orang akan lebih dengar lah geng-geng media ni terangkan. So kalau macam aku banyak mendengar je lah tadi, dah tak banyak komen sangat, cuma boleh komen tentang motor diorang lah, RSX Winner. Diorang hari ni banyak lebih pada menerangkan tentang RSX Winner lah. So seterusnya kita akan pergi makan guys. Lepas makan balik, last dah, nak balik dah guys. Sebelum pulang ke KL, Ada nombor plate tu. nombor plate Registered. kat Part B Cafe. So ada makan sedap ni. Dah dapat makan nasi pun tak apa dah. Kak sampai scan. Ada spaghetti, pasta. Halal lah, kedai ni halal lah guys. Reserve. Oh nice.